Wah. Nak tengok dekat-dekat tak? Pakai kami masuk dalam tu. Lagu yang sedap. Tapi kita punya dah okey lah. Dia punya padi. Banyaknya bendir. Makanan ni pokok nyamuk. Lepas tu dia tanam ni sekali. Apa? Buah apa yang buah markisa. Markisa. Banyak jambu dia. Ni kita dah sampai Eco Garden. Kita datang lagi. Sebelah ni kau dah buat macam ni? Dah. Betul tak? Nice. Cantik tu dong. Lawa wow. Kawan kita lawa hari ni. Cantik kan tempat dia? Kita udah minum ais lemon tea, ABC. Cuba tekan. Tak ada. Hai, tu macam kau rosak kan? Aku dah buat. Alah, lambat lah. Satu lagi. Alah, saya saja je buat. Tapi tak kena dengan gaya kau dah tak. Siapa kata tak kena? Ni aku buat semalam. Satu hari tu siap. Aku senang je. Tapi tak tahu lah aku gaya kau tak. Bisa bagi straw. Tak ada awan pun. Awannya ada. Kita nak pergi BM ni. Kopi apa ni? Kopi Saigon ni? Ainan Saigon pula. Kita beli sate. Dapat puas hati Kopi, ui. Jom, satu, dua, tiga. Ada beho lah kat tengah laut. Wah, lagi mancing lah tu.
Kat sini banyak drama berlakon kat sini. InsyaAllah nanti makcik lain kali kita ngopi-ngopi bawa mak pula. Ada gambar lagi tak? Tak ada, cikgu hantar lagi. Okey, sekarang kita nak buat resepi punya channel. Oh, mak pun pakai baju hitam. Kontut! Kontut! Kat situ ada jual durian. Kat sini pun ada jual durian. Okay. Ini mana bang? Batu Purau bang. Purau. Sedap je bau dia. Sekejap. Wah, besar je mak. Isi dia. Ayam 3 biji cukup ya? Ha? Ni. Berapa? 3. Kau pilih Li. Pilih aku hotel ini. Tajam pun. Makan mana? Original Batu Purau. Tengok tu. Tengok. Cantik isi dia. Ya, beli durian, durian. Boleh ada kipas serbu. Cat jisu. Sejuk tak? Tu pasti pilih. Tak mahal. Burger crispy. Wah. Cantik.
Comelnya Dobby. Dobby pakai muffler. Amboi lidah. Muka tak reda ni. Ni muffler sejuk ni, sejuk. Amboi lidah. Dobby. Cantik tak baju Manga buat? Cantik tak muffler ni nak pergi negara sejuk ni? Tidur dekat situ. Hari ni kita nak makan cheese. Wood, buat apa tu? Nonggek-nonggek tu. Mak buat apa tu nonggek-nonggek tu? Nak makan cheese. Uli dia nak makan ayam seko. Lagu tu, baca tu. Oh, mak nak makan ayam seko. Spicy. Air dia nak. Air bagi ni lah, air goreng pink ni apa? Ha. Makan dengan coklat lah. Tak ada ayam seko. Ayam seko dah habis. Ayam seko habis. Tadi dah beli durian tapi tak puas hati. Macam tak cantik je. Pusingkan sini lagi. Cari durian lagi. Tak minta durian yang elok-elok lah. Selamat pagi. Saya nak pergi bandel. Cari bandel buka sampai pukul 6. Alamak, hujan dah. Kita nak pergi bandel. Muat kan ni? Nak lepas dah ni. Aduh, tak muat pula. Ni lah hasil selaman kita. Tudung pun ada. Ni lapik meja. Lapik meja kot. Lepas tu nak buat baju lah ni. Cantik corak dia. Ni baju ni. Kain dia sedap. Tapi panjang sangat. Nak kena potong Lepas tu kita ijas-ijas lah. Apa lagi kan. Baju ni boleh buat outer ni. Pakai dengan baju putih ke. Ni cantik ni. Ni pun sama. Ni pun outer. Lace punya outer. Cantik ya. Detailing dia cantik. Dia satu plastik sumbat sampai penuh RM10. Tapi tadi ni tak penuh. Sebab baju ni tak jumpa yang cantik. Ni saya dah kait. Nak tutup dah jatuh ni. Satu. Mak dengan abah berlawan makan ubat.
Hari ni tak ada awan lah. Belum kita makan nasi dah, Mak. Kita akan unboxing ubat dulu. Hari ni saya ambil ubat ni dengan yang ini. Macam cookies kan? Bukan cookies. Ini dia. Baru kita nak sarapan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beli nasi lemak dengan sambal paru. Sambal paru dia sedap. Terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi adik ni kedekut sikit buah kacang. Saya suka nasi lemak letak kacang banyak-banyak. Baru crunchy. Sambal paru dia tak crunchy tapi dia saya suka macam ni. Sedap. Sambal dia sedap. Manis. Ya, Mak dah ambil ke? Bunganya gugur lah. Kita nak ada buah rambutan. Tapi kali hijau lagi. Tak tahulah rambutan ni manis ke tak. Hitam. Hitam. Yang diurat dengan... Yang comel-comel tu mana? Tak ada dah. Alah, sayangnya. Buat apa? Kalau ada kongsi-kongsi sikit. Apa dia buat tu? Oh. Comel. Geram. Rindu tutut dia. Petik tumbang. Ada petik masak. Elok ni. Ada dua lah. Satu lagi. Wah. Mak ada dua lah, Mak. Satu lagi dia macam rosak sikit. Cik boleh makan ni. Kucing. Bengong lah dia. Kucing ni dia beranak dalam ni. Tempat keladi. Aneh. Ada empat ekor. Ni lah kucingnya. Yang mak dia beranak kat dalam hutan ni. Dalam keladi. Kecil je. Macam ada tikus. Ada 4. Jual. Siapa nak beli? Kita umpan mak dia. Sini. Pergi tengok anak kau. Tu anak kau kat dalam. Dah tukar tempat dah. Lah, dia lari pula. Dia ni takut orang lah. Cepat pergi tengok anak kau. Anak kau nak susu tu. Dobi dah kurus. Dobi tak perlu makan sekarang. Kita ada kucing kontot. Sebab ekornya kontot. Beracak. Oncet. Amboi, berlari-larian Oncet. Dia ni comel, nama dia Buncit. Nak pergi mana tu? Nak pergi mana? Rumah awak ni ada tempayan lah. Jadi kalau tak ada air boleh mandi kat sini. Dia siram tahu tak? Pokok bunga sendiri tak siram. Pokok bunga jiran je siram ni.
awak ni. Tengok tu Cik Mia. Sekali anak turunnya balik, Cik aku lari. Ada rezeki kau lagi. Tak tahu pada tahu dia hari ni. Kejap lagi sampai kot. Kita makan dia tu. Oh, tu berapa dia ni? Oh, licin kita makan. Cukup. Mana tinggal mana? Ayah kata nak bawa kat bawah. Lupa. Dia dalam pergi ya. Ni buat ikan dia. Bukan ikan macam ni. Pingat jasa Malaysia. Oh. Tengok. Apa dia tulis? Dia macam tu. Alamak. Tak, kau ni. Ada dua. Lah. Darurat. Ini tangkap komunis. Yo, cantiknya. Pegang. Berat. Anak Kamal sampai turun naik bas ni. Ambil tu. Keluar. Wah, kuat ke ni? Wah, bagus. Silau. Sekarang kita dekat pokok durian sebatang. Pokok durian. Tapi durian tak ada. Kalau ada durian, kena hempap durian. Seronok lah duduk kat bawah ni, sejuk. Baring gitu. Sedap, sejuk. Dekat sebelah Tanjung Karang ni tengah tanam padi. Kita order soto. Kau tak nak kacang kan? Nanti kau bagi akak kacang. Kelapa. Ya, malah kacang. Original. ABC kelapa. ABC buah kelapa. Zayan! Cantik. Boleh. Bonjol. Okey tak, Zayan? Tengok. Comel. Mak beli durian lah. Nak pergi lah. Sedapnya bau dia. Semua duk pakat goncang-goncang. Mak pun goncang. Mak nak cari ketam pula. Okey lah kamu lah. Orang kata. Lawa.
Sebabnya bila kami tak cek, mungkin ada warga asing yang dua-dua. Apa-apa perubahan kami akan bagi tahu daripada masa ke semasa. Ha? 3 orang kena beli. Beli 3 seorang satu tak kan? Tiga, 4. Banyak dapat cucu. Keluarga dah 16 orang lah. 16. Wow. JT nak beli ikan. Ha? Ya. Oh, kat sini lah jual air buah. Dia dah pindah sini dah. Oh, ini sekolah kita. Sekolah kita. Macam tak ada function je buat. Dek, aku dah berapa puluh tahun dah tak datang JT sini. Ada ke korang pagar nelayan JT Pasir Panjang? Tada. Pasar Segar JT Nelayan. Dah lama tak atas sini. Oi, comelnya. Mana dia comelnya? Oi, ada lari. Jangan marah ya. Ha? Jangan marah makcik belek. Belek je lah tengok. Ada udang. Saya tengah goreng ayam untuk nak buat ayam geprek. Ni sambal dia. Kita dah berasakan dah. Dengan garam dengan serbuk perasa. Sikit. Lepas tu sekejap lagi kita tuang minyak panas-panas atas ni. Sama dengan gajus tu ni. Okey. Ayam geprek dah siap. Makan dengan nasi, dengan tahu, dengan kupis. Bekal Ulin nak bawa pergi kerja. Ayam ekstra, sos ekstra, sambal ekstra.